Suasana cemas tercetus di sebuah bangunan terkenal di ibu negara selepas polis menerima laporan ancaman bom sekitar jam 9 malam semalam. Ketua Polis Daerah Brickfields, Ho Chang-Hu berkata, laporan itu dibuat oleh seorang pengawal keselamatan bangunan terbabit selepas menerima imel mencurigakan yang dihantar ke pusat khidmat pelanggan bangunan tersebut. Menurut beliau, individu itu mendakwa bom diletakkan di tingkat 23 menara utara bangunan tersebut menyebabkan unit pemusnah bom, unit K9 dan unit forensik segera dikerahkan ke lokasi untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan bagaimanapun mendapati ancaman tersebut hanyalah satu laporan palsu dan tiada sebarang bahan letupan ditemui di lokasi kejadian. Polis mengesahkan keadaan kembali selamat selepas operasi pemeriksaan selesai dijalankan pada malam yang sama. Adakah anda penjawat awam? Perlukan bantuan kewangan? Tak perlu pening lagi. Angkatan Jati Diri, institusi kewangan yang diiktiraf kerajaan, sedia membantu anda. Proses mudah, kelulusan pantas. Bantuan kewangan dalam masa singkat. Nak tahu lebih lanjut? Mudah saja scan QR code di skrin sekarang. Tertakluk kepada terma dan syarat.